أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فنصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك طريقه واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin, inayah serta hidayahnya. Kita bertemu sekali lagi dalam kuliah sirah kita menggunakan kitab Fiqhus Sirah karangan dan tulisan Asy-Syahid Dr. Said Ramadan Al-Buti. Kita sambung lagi cerita berkaitan dengan khabar al-ifki atau berita fitnah yang dilemparkan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sekembali tentera-tentera Islam daripada peperangan Bani Mustalik. Dan berita fitnah itu disebarkan oleh orang-orang munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kisah ini apabila dia kembali ke Madinah. Dan setelah berada di Madinah dan sebelum dia kembali lagi ke Madinah daripada peperangan itu, kata Sayyidatina Aisyah, dia telah pun ditimpakan dengan penyakit demam panas sampailah dia tiba ke Madinah. Ketika fitnah itu tersebar luas di kalangan orang Islam di Madinah, tersebar fitnah, yang mana fitnah yang tersebar itu atau berita palsu yang tersebar itu berkaitan dengan perbuatan buruk yang dilakukan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan sahabat Nabi yang bernama Safwan bin Al-Mu'tal. Safwan bin Mu'tal ni duduk kat belakang sekali dalam rombongan peperangan Bani Mustalik dalam perjalanan pulang. Jadi ni kita dah cerita pada bulan lepas, di mana Safwan bertemu dengan Sayyidatina Aisyah. Jadi dia menemani Sayyidatina Aisyah kerana ditinggalkan seorang diri di belakang, atau dia tercicir kerana sibuk mencari rantai yang hilang. Walaupun begitu, Safwan tak melihat pun wajah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kerana pensyariatan menutup aurat baru saja diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum peperangan Bani Mustalik itu. Jadi perempuan-perempuan Islam, apalagi ummahatul mukminin, mereka ini wajib menutup aurat.
daripada dilihat oleh orang-orang lelaki yang bukan mahram. Dan orang lelaki mahram pun dia tahu. Yang bukan mahram pun tahu. Ajnabi dia tahu. Haram melihat aurat wanita. Sebab itu dalam Islam Allah Ta'ala perintahkan orang-orang lelaki yang beriman. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang beriman, rendahkanlah pandangan kamu. Rendahkanlah pandangan mereka daripada melihat perkara yang haram. Jadi bila kita berdepan dengan perempuan-perempuan yang bukan mahram, perempuan-perempuan ajnabi, wajib kita merendahkan pandangan kita. Itu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada lelaki-lelaki yang beriman. Orang perempuan pula diperintahkan supaya mereka itu menutup aurat dengan sempurna. Mengikut syariat. Bukan ikut selera kita tutup aurat ni. Tapi ikut syariat. Macam mana menutup aurat yang betul? Mestilah menutup seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Pakaian yang dipakai itu, tudung yang dipakai mesti labuh. Melebihi paras dada. Longgar, tidak ketat. Ya. Dan tidak menarik perhatian lelaki untuk melihat. Itu aurat tu kena jaga mengikut syariat. Bukan ikut sedap kita. Ya. Hari ni ada orang perempuan dia pakai tudung. Pakai tudung bagus dah. Tetapi ketat pakaiannya. Sehingga menampakkan bentuk tubuh badan. Ini dia serupa lah. Seperti mana yang Rasulullah sebut dalam satu hadis. Sinfani min ahli nar. Dua golongan yang menjadi ahli neraka. Cium bau syurga pun tak dapat. Antaranya ialah perempuan yang memakai pakaian yang ketat. Sehingga menampakkan tubuh badan. Ya zubillah. Dia serupa macam tidak berpakaian. Berpakaian tapi serupa macam tidak berpakaian. Tetapi apa yang berlaku kepada Sayyidatina Aisyah ialah fitnah. Fitnah yang disebarkan oleh orang-orang munafik untuk memburukkan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan fitnah ni tidak diketahui oleh Sayyidatina Aisyah. Sedang tersebar sebab dia balik daripada peperangan Bani Mustalik, dia demam. Jadi dia tak keluar rumah. Dia tak tahu apa yang berlaku. Dan dia tidak sedar tentang perkara itu. Namun demikian, aku tidak dapati daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain dari lemah lembut baginda seperti biasa. Bila aku mengadu hal demamku, cuma bila baginda masuk menemuiku, baginda memberi salam dan berkata, bagaimana kamu di hari ini? Dia langsung tidak sedar dan tidak perasan sebab Nabi layan dia seperti biasa. Walaupun fitnah sedang tersebar berkaitan dengan perkara keji itu, tapi Nabi tidak sedikit pun menunjukkan reaksi marah kepada Sayyidatina Aisyah ataupun bermasam muka atau sanksi. Tak. Dia layan Sayyidatina Aisyah seperti biasa. Lemah lembut, sopan, baik, berkelakuan baik dengan Sayyidatina Aisyah sebagai salah seorang isterinya. Kenapa? Kerana peristiwa ataupun berita itu belum dapat dibuktikan sama ada betul ataupun tidak. Ya, lagi pula berita itu dibawa oleh orang munafik. Ya, dalam Islam, bila satu berita sampai kepada kamu, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya datang kepada kamu satu berita yang dibawa oleh orang-orang fasik, fatabayyanu, maka hendaklah kamu selidiki, siasat berita itu sama ada betul atau salah. Tak boleh terus terima je. Tak boleh percaya terus.
Lagi-lagi yang bawa tu orang fasik. Ya. Tapi kalau Pak Imam yang bawa berita, macam mana? Ustaz yang bawa berita. Kena percaya terus ke nak kena siasat juga? Kan? Boleh terimalah. Terus kalau Pak Imam yang bawa berita, takkanlah. Tak betul, takkan Pak Imam bawa fitnah pula. Kan? Sebab kalau orang beriman, dia tidak akan sebar berita yang tidak pasti. Tidak akan kongsi berita yang tidak pasti kesahihannya, kebenarannya. Ya? Kerana itu orang beriman dia sentiasa berhati-hati. Tapi kalau orang fasik, dia suka sebar berita yang tak pasti. Itu orang fasik. Lepas tu kita kena berhati-hati dengan berita yang sampai kepada kita. Lagilah zaman kita hari ni, maklumat-maklumat yang kita terima ni tanpa batas. Kan? Kita ada media sosial, jaringan komunikasi yang sangat luas tanpa sempadan. Macam-macam berita yang sampai pada kita. So jangan suka-suka lah kita share, kongsi berita tu kalau kita tak pasti dia tu sahih ataupun tidak. Takut kita share fitnah, kongsi berita fitnah. Nanti kita dapat dosa sama. Saham dosa fitnah tu kita dapat. Waliyazubillah. Jadi lebih baik kita tak usah kongsi benda-benda yang tak pasti ni. Jadi Nabi SAW layan Sayyidatina Aisyah seperti biasa. Jadi dia tak sedar dan dia tidak timbul sanksi apa-apa. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW yang ditunjukkan oleh Nabi kepada kita, itu yang patut kita contohi. Ya, layan isteri kita dengan baik. Bergauli dengan baik. Berkata dengan perkataan yang baik. Walaupun ada berita yang tak sedap didengar oleh telinga kita. Nabi tak marah-marah. Nabi tak tengking-tengking. Nabi tak maki hamun. Tapi Nabi tetap layan dengan baik. Kata Sayyidatina Aisyah lagi, setelah aku sembuh demam pada satu malam, aku membuat hajat dengan Ummu Mastaq. Ummu Mastaq ni dia punya pembantu dia. Maka itu kami belum menggunakan tandas lagi. Bila aku balik, aku bertemu Ummu Mastaq. Lantas beliau menyebut, Ummu Mastaq ni adalah pembantu kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ummu Mastaq ni nama anak dia Mastaq. Nama anak dia Mastaq. Nabi orang Arab panggil lah Ummu Mastaq. Ibu kepada Mastaq. Nama sebenarnya wallahu alam, tak ditulis kat sini. Lalu Ummu Mastaq ini berkata di hadapan Sayyidatina Aisyah, binasalah Mastaq. Dia kata binasalah Mastaq. Maka kata Sayyidatina Aisyah, aku menjawab, tidak elok apa yang kamu cakapkan itu. Kenapa kamu mencela lelaki yang menyertai peperangan Badar? Mastaq ni dia ikut dalam peperangan Badar. Jadi Ahlul Badar. Lalu Ummu Mastaq bertanya, tidakkah engkau mendengar apa yang diperkatakan? Aisyah menceritakan lagi, beliau menceritakan perbualan mereka yang menaburkan fitnah itu. Jadi Ummu Mastaq ni baru buka cerita kepada Sayyidatina Aisyah apa berita yang tersebar berkaitan dengan diri dia. Kata Sayyidatina Aisyah, selepas aku mendengar berita fitnah itu sedang tersebar daripada Ummu Mastaq, maka bertambah sakit aku. Bertambah demam. Ya? Bertambah sakit. Tambah demam. Dia dah demam, sakit. Dengar fitnah itu sedang tersebar di kalangan masyarakat Madinah ketika itu, bertambah sakit. Ya, kita kalau kena fitnah ni sakit tuan-tuan. Berita tak benar orang sebar, sakit kita. Jiwa kita sakit. Kita nak padam api fitnah tu bukan mudah. Orang yang sebar fitnah seronok lah. Sebar fitnah. Kita yang kena fitnah, kena tuduh dengan tuduhan yang buruk. Sedangkan kita tak buat. Perkara itu. Maka itu sangat memburukkan keadaan. Sangat memburukkan keadaan.
Dia akan menjadikan kita tertekan, stres dan macam-macam. Ya, itu fitnah tu. Kesan fitnah dalam kehidupan seseorang. Boleh juga kalau kita kata dia sebagai bully. Bully juga tu. Bully mental dia panggil. Bully mental. Dia tak pukul kita, tapi dia pukul jiwa kita. Dia cederakan mental kita. Dia cederakan emosi kita. Menyebabkan seseorang yang kena fitnah tu dia sakit. Sakit jiwa dia. Sakit perasaan dia. Sakit mental dia. Ya. Pada malam itu, kata Sayyidatina Aisyah, aku menangis sehingga ke subuh. Lagilah kalau dia seorang perempuan. Ya. Sehingga ke subuh dia menangis. Menyebabkan dia tidur tidak lena. Dalam keadaan begini Rasulullah SAW telah bermesyuarat mengambil pendapat para sahabatnya mengenai perkara ini. Dan perkara meninggalkan isterinya. Nabi SAW minta pandangan para sahabat. Apa nak buat? Nak tinggalkan Sayyidatina Aisyah ke? Macam mana? Berita ni betul ke? Tak betul ke? Wallahu a'lam. Tak tahu lagi. Sebab tak ada saksi. Ni ada Safwan. Safwan tak mengaku. Memang dia tak buat apa. Itu fitnah. Sayyidatina Aisyah belum ditanya lagi waktu tu. Antara mereka yang berkata, wahai Rasulullah SAW, itu ahli keluarga engkau. Kami tidak kenal mereka kecuali baik semata-mata. Ya? Ada yang menjawab kepada Rasulullah SAW dalam perbincangan itu, mereka memberi pendapat, itu ahli keluarga engkau ya Rasulullah. Kami tidak mengenali mereka dan kau lebih mengenali mereka. Dan ada juga yang mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyempitkan dunia ini bagi kau. Perempuan-perempuan banyak. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada yang bagi pendapat pula, dunia ni bukan sempit, luas. Perempuan pun banyak. Kau ceraikan dia, ada lagi perempuan. Kau nak nikah, tak ada masalah. Nah, itu pendapat nak bagi mengeruhkan keadaan lagi. Kan? Pendapat untuk mengeruhkan keadaan. Pun ada. Tapi Rasulullah buka, open pada para sahabat untuk memberi pendapat. Kadang-kadang orang datang mengadu kat kita masalah keluarga dia kan. Jangan kita mengeruhkan keadaan lagi. Bagi pula cadangan-cadangan yang mengeruhkan keadaan. Kalau tak tahu nak bagi cadangan, baik diam je. Tak tahu cakap. Ini kita bagi cadangan yang mengeruhkan keadaan. Ada seorang muslimat pernah datang berjumpa, bertanya kepada saya, dia kena dera dengan suami dia. Kena dera, kena pukul lah. Kena pukul. Hampir setiap hari kena pukul. Jadi dia tanya pendapat saya, nak buat macam mana? Kan? Nak buat macam mana? Kita bagi jalan lah. Tapi bukan terus kita kata kena minta cerai, bukan. Ya, kita kata dengan dia, nasihatkan dulu suami. Atau gunakan orang ketiga, nasihatkan suami. Tegur, apa yang dia buat tu tak betul. Tapi kalau dah buat step yang pertama ni, dah tegur dan nasihat pun dia tak terima dan dia terus lagi mendera, masa tu kena buat report polis. Buat report polis. Ya. Kerana itu sudah masuk jenayah. Jenayah penderaan. Jadi dia confuse. Dia kata ada seorang ustazah yang dia rujuk. Ustazah tu kata, tak boleh buat report polis. Kalau buat report polis nanti menderhaka kepada suami. Pula dah. Nanti dituduh atau dihukum menderhaka. Ya. Maka itu saya kata jalan yang terakhir. Selepas kita dah buat semua jalan-jalan yang kita dah usahakan untuk hentikan penderaan itu tapi tidak berlaku juga, kena buat report polis. Kerana isteri tadi termasuk dalam golongan yang dizalimi. Golongan yang dizalimi.
Jadi golongan yang dizalimi mesti dibantu untuk dicegah orang yang menzalimi dia. Sebab tu Nabi kata unsur az-zalim wal mazlum. Bantu orang yang zalim dan orang yang kena zalim. Dua-dua kena bantu. Bagaimana orang yang zalim, orang yang mazlum, yang dianiaya, kita memang tahu macam mana nak bantu. Memang kita patut bantu orang yang dianiaya supaya dia keluar daripada kezaliman tersebut. Tapi macam mana orang yang zalim kita nak bantu? Kata Nabi, bantu orang yang zalim supaya dia tidak mengulangi kezalimannya. Cara dia. Pergi buat report polis. Supaya mungkin dia selama ni tak sedar dia sedang menzalimi isteri dia. Itu cara kita nak bagi pendapat supaya tidak mengeruhkan keadaan. Untuk menyelesaikan masalah dia. Rasulullah SAW pun menjemput Burairah. Ada orang berpendapat supaya Rasulullah SAW tanyakan kepada Burairah. Burairah ni khadam Rasulullah SAW yang hidup bersama Nabi. Macam Anas bin Malik lah. Jadi khadam kepada Nabi. Duduk dalam rumah Rasulullah SAW. Burairah pun sama. Dia duduk dalam rumah Nabi. Dia bergaul dengan isteri-isteri Rasulullah SAW. Jadi orang suruh tanya kepada Burairah. Ada pendapat suruh Nabi tanya pada Burairah. Adakah sesuatu yang sangsi yang dapat dilihat daripada perbuatan Sayyidatina Aisyah atau peribadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha? Maka Rasulullah SAW tanya kepada Burairah, adakah engkau mendapat sesuatu yang boleh meragukan terhadap Aisyah? Beliau menjawab kepada Rasulullah SAW, yang ianya tidak mendapat sesuatu mengenai Aisyah kecuali baik belaka, kata dia. Burairah jawab, tak ada benda yang buruk yang boleh aku katakan kepada Sayyidatina Aisyah melainkan baik belaka. Maka kalau kita nak tuduh Sayyidatina Aisyah ni buat perbuatan buruk, tak masuk akal. Sebab apa? Sebab Burairah kata, Sayyidatina Aisyah ni orang yang baik. Perempuan yang baik. Isteri yang baik. Itu. Jadi kalau nak tuduh dia buat suatu kecurangan, perbuatan keji, itu tak masuk akal. Tapi dia tidak mustahil, tak masuk akal. Cuma tak ada saksi. Seorang suami nak tuduh isteri berzina, katakan. Dia tak ada saksi. Tak ada saksi. Tapi dia yakin, ataupun dia nampak seorang isteri dia melakukan perbuatan keji. Atau dia tangkap isteri dia sedang melakukan perbuatan keji. Atau dia syak isteri dia melakukan perbuatan keji. Ya. Atau dia pergi bekerja outstation 6 bulan baru balik, tiba-tiba isteri mengandung. Anak siapa pula? Kan? Jadi dia tuduh isteri dia berzina. Bila dia tuduh isteri dia berzina, dia tak ada saksi. Jadi dia kena buat sumpah li'an, dia panggil. Sumpah li'an. Macam mana kaedah sumpah li'an ni? Maka hakim akan minta dia untuk bersumpah. Bersumpah demi Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Sesungguhnya isteri aku berzina, kata tuan-tuan. 4 kali. 4 kali. Sumpah itu mesti dibuat 4 kali. Kali kelima, maka dia akan kata, kalau tuduhan aku ini salah, maka aku akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masuk sumpah li'an. Kemudian isteri yang mendengar tuduhan laknat itu tadi, sumpah li'an tadi itu, kalau dia berdiam diri, bermakna tuduhan suami itu tadi benar. Kalau tuduhan suami itu benar dan dia tidak menjawab, tidak menafikan, maka dia akan kena rejam sampai mati. Itu dalam Islam. Tapi kalau dia tidak setuju dengan tuduhan itu dan dia menafikan, maka dia kena sumpah li'an juga. Wallahi wa billahi wa tallahi. Aku bersumpah demi Allah, aku tidak melakukan perbuatan seperti mana yang dituduh oleh suami aku tadi. Aku tidak berzina. 4 kali juga. Kali kelima, barulah dia laknat. Sekiranya aku di pihak yang
Sekiranya suami aku di pihak yang benar, aku di pihak yang salah, maka aku sedia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sudah berlaku sumpah li'an ini, laknat melaknat antara satu sama lain, maka dalam Islam perkahwinan itu dibatalkan. Farak. Dipisahkan selama-lamanya. Tak boleh dah untuk dirujuk atau nikah semula. Terus jatuh macam jatuh tolak 3 lah. Tak boleh. Tolak 3 boleh kembali balik. Selepas dia kahwin. Tapi ni tak boleh. Ni langsung tak boleh. Haram bersama selama-lamanya. Abadan abadah. Bahkan nasab, kalau perempuan tu mengandung pun, dia tidak boleh dinasabkan kepada suami dia. Bekas suami dia tu tak boleh dah. Itu dalam Islam. Ya. Sebab itu dalam Islam ada kaedah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelesaikan masalah tuduhan-tuduhan zina tu. Tapi kalau suami tadi dia tak berani untuk sumpah li'an, dia main tuduh-tuduh je, maka suami disabitkan pula dengan qazaf. Tuduhan palsu. Kan? Suami pula kena hukum. Supaya kita tidak sewenang-wenangnya menuduh sesuatu yang tidak ada bukti. Tidak ada saksi. Kerana tuduhan berzina ni tuduhan yang berat, tuan-tuan. Ya? Ni bukan tuduhan ringan. Jinayah ni jenayah dosa besar. Haram dan berdosa besar. Ya, dan zina ni sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah. Menjatuhkan maruah dan memberi kesan negatif yang banyak kepada kehidupan berkeluarga dan masyarakat. Sebab tu kalau dalam satu masyarakat itu jenayah zina berleluasa, itu menunjukkan masyarakat itu sedang rosak. Kerana melalui jenayah zina, dia akan berjangkit-jangkit jenayah-jenayah lain. Macam-macam jenayah. Contoh, dengan zina akan terjadi pula jenayah buang anak. Berleluasalah jenayah buang anak. Kerana bila zina tidak dapat dibendung, akan berlaku jenayah buang anak. Perempuan mengandung, anak luar nikah malu, buang anak. Sepah sana sini buang. Dengan jenayah zina tadi, boleh menyebabkan perpecahan keluarga. Dengan jenayah zina tadi boleh mendorong seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan yang di luar kebiasaan. Contohnya bunuh diri dan sebagainya. Jadi ada macam-macam kesan buruk daripada perbuatan zina. Yang paling mendapat kesan yang tidak baik ialah anak yang dilahirkan. Walaupun dia tidak berdosa. Tapi dia akan mendapat kesan yang tidak baik. Saya pernah satu kes dalam masyarakat kita. Bapa dengan mak dia tahu dia ni, anak sulung dia ni adalah anak luar nikah. Tetapi, dia telah menasabkan anak luar nikah ini kepada dia. Untuk mengelakkan supaya anak tadi mengetahui dia tu anak luar nikah. Anak perempuan ni, cerita anak perempuan ni kan anak lelaki tak ada masalah. Macam mana dia boleh nasabkan anak dia tadi dengan nama dia? Sijil nikah itu dipalsukan. Macam mana dipalsukan? Sijil nikah tu betul. Tapi diubah tarikh. Dia ubah tarikh, tuan-tuan. Dia backdated, dia belakangkan lagi sijil nikah tu. Jadi anak tadi tu cukuplah bulan dia untuk lahir. Dan dikira sebagai anak yang sah. Sah tarah. Tapi masalahnya, tuan-tuan, dia tak perasan sijil nikah dia tu ada 2 side. Satu side Rumi, satu side Jawi. Yang dia ubah tu side Rumi. Side Jawi dia tak ubah. Sebab dia tak reti baca Jawi. Dia tak reti baca Jawi. Bila benda ni meletus, tuan-tuan, jadi kita nasihatkan dia, anak tadi tu nak menikah ni. Anak tadi tu nak menikah, kita nasihatkan dia, jangan nikahkan dengan nama kau. Kau jadi wali tak boleh, tak sah. Kalau kau jadi wali, pernikahan tu tidak sah. Anak tadi akan bersetubuh, dia akan buat zina pula. Kesian ke anak dia tak pasal-pasal, dia tak tahu dia tu anak luar nikah. Jadi dia tak dengar kata.
Dan dia nikahkan juga anak dia dengan merwalikan dia. Sedangkan dia tu bukan bapa sah tara. Dia anak tu anak luar nikah. Dia tak berhak jadi wali. Selepas dia nikahkan tu barulah Allah agaknya bagi dia taufik, bagi dia hidayah. Dia sedar. Dia baru sedar. Jadi bila dia sedar tu dia cepat-cepat pergi jumpa anak dia. Kumpulkan ahli keluarga, bagi tahu cerita yang benar. Nasib baik anak dia tadi tak sempat lagi duduk sebilik. Ini Allah nak selamatkan keadaan. Ya. Jadi anak tadi tu menelan sesuatu kebenaran tu pahit kan. Pahit. Nangis. Guling-guling nangis. Tapi nak buat macam mana? Inilah kesan daripada berzina tadi tu. Sehingga melahirkan anak luar nikah. Kesan ke anak tadi, kesiannya. Paksa farak. Pisahkan perkahwinan itu, pernikahan itu. Dan nikah semula dengan berwalikan hakim. Wal'iyazubillah. Jadi pada ahli keluarga kita. Ya. Tapi kita tak sebarkan berita tu kepada ahli keluarga lain. Sebab apa? Itu satu keaiban. Aib yang besar. Yang boleh menjatuhkan maruah. Sembunyikan. Sampai pihak lelaki pun tak tahu. Perkara tersebut. Disembunyikan. Ya. Itu kesan dia tuan-tuan. Maka bila Burairah menjawab kepada Rasulullah SAW tentang semua apa yang ada pada Sayyidatina Aisyah ni perkara baik. Akhirnya Rasulullah SAW naik ke mimbar, berkhutbah, berkata, wahai sekalian kaum muslimin, siapakah yang boleh memaafkan seseorang lelaki yang terlalu menyakitiku pada ahliku? Demi Allah, selama aku tidak pernah mendapat ahli rumahku kecuali baik. Dan mereka telah melihatkan seorang lelaki setahu aku, ianya seorang yang bersih dan baik. Ya? Kalau tuduh Safwan tu pun baik. Lelaki baik. Isteri aku, Sayyidatina Aisyah pun baik. So, tuduhan kepada perempuan-perempuan yang beriman dan lelaki beriman yang baik, ini satu tuduhan yang tidak berasas kalau tidak ada saksi. Sabit kelakuan zina tu melalui 3. 1, melalui ikrar. Pengakuan penzina itu sendiri. 2, melalui saksi. 4 orang saksi. Yang adil, yang berakal, yang melihat perbuatan zina itu berlaku secara jelas. 4 orang tu mesti cerita perbuatan zina tu sama. Tidak ada percanggahan. A tak kata lain, B tak kata lain, C tak kata lain. Cerita, versinya cerita sama. 4 orang. Sebab tu nak sabit zina melalui saksi bukan mudah. Zaman Nabi tak ada jenayah zina yang disabitkan melalui penyaksian. Melainkan melalui ikrar, pengakuan. Seperti cerita sahabat Nabi Ma'is bin Malik Al-Aslami. Ma'is bin Malik Al-Aslami jumpa Rasulullah SAW mengaku berzina. Nabi kata, tak, mungkin kau tersilap. 4 kali dia mengaku depan Rasulullah SAW dia berzina. Sehingga Nabi kata, betul ke kau faham tak apa tu zina? Kau dah kahwin ke belum? Tanya macam-macam pada Ma'is bin Malik bin Aslami. Sampailah Nabi yakin dia telah mengaku betul dia tu memang melakukan zina, barulah Nabi kata farajamahu, maka rejami dia. Ya. Zaman Nabi semua pengakuan dibuat melalui pengakuan. Kalau melalui qarinah lagi susah, bukti dia telah berzina. Walaupun kehamilan itu boleh dijadikan bukti, tapi boleh setengah-setengah pendapat imam-imam mazhab pun meragui kehamilan itu boleh dijadikan qarinah kepada zina. Bukti kepada pelakuan zina. Ya. Kenapa? Kerana kalau misal kata dia tu cukup bulan dia. Walaupun dia mengandungkan mungkin anak luar nikah, tapi kalau cukup sekurang-kurangnya 6 bulan. 6 bulan dia mengandung, anak itu boleh selamat. Jadi nak buktikan qarinah melalui kehamilan itu sukar. Apalagi pada hari ini kalau kita nak buktikan melalui gambar ke, video ke yang boleh direka-reka. Ini qarinah dipanggil, sukar. Jadi nak sabit kesalahan tu bukan mudah.
Maka Rasulullah SAW bila dia berkhutbah, lalu Sa'ad bin Mu'az, salah seorang daripada Ansar, golongan Ansar ataupun pemuka Ansar, bangun dan berkata, "Ya Rasulullah, aku menguzurkan engkau daripadanya ya Rasulullah." Maksudnya, benda ni, cerita ni, kami tak nak terima ya Rasulullah. Kami tak boleh terima ya Rasulullah. Berita fitnah ni kami tak boleh terima. Macam inilah kata Sa'ad bin Mu'az, kalau yang sebarkan fitnah itu daripada kalangan Aus, daripada golongan Aus, dalam Ansar ni dia dua bani besar. Pertama Aus, yang kedua Khazraj. Sa'ad bin Mu'az daripada Aus. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul, dia golongan Khazraj, bani Khazraj. Ya. Kata Sa'ad bin Mu'az, kalau dia daripada Aus, golongan Aus yang menyebarkan fitnah ini, nescaya kami penggal lehernya. Biar aku penggal leher dia. Biar kami cari dia dan kami penggal leher dia. Azan ya? Dan kalau dia daripada kalangan saudara kami, Khazraj, suruhlah kami bertindak. Nescaya kami patuh perintahmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau daripada kalangan Khazraj, kalau kau minta kami pergi penggal leher dia, kami akan penggal leher dia. Kalau kata Nabi, sekarang kau pergi cari penyebar fitnah, kau tangkap, kita bunuh. Kami akan taat perintah kau ya Rasulullah. Seluruh hadirin dalam masjid di masa itu riuh rendah hingga ditenangkan semula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bagi laluan pada azan Isya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا اللهم رب العالمين صلاة التي سيدنا شرف على
Menyambung semula hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah berkaitan dengan peristiwa fitnah ini. Kata Sayyidatina Aisyah, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk bertemuku. Sedangkan ayah dan ibuku, mereka berdua merasakan bahawa tangisanku menusuk jantungku. Baginda tidak pernah di sampingku sejak timbul cakap-cakap orang di sana sini. Selama sebulan. Maknanya dah sebulan dan Nabi ini tidak menyentuh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sejak daripada balik daripada peperangan Bani Mustalik, kemudian tersebar fitnah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah duduk di sampingku. Duduk dekat dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha selama lebih kurang sebulan. Dan wahyu masih belum diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu mengenai diriku. Ya. Dan sedangkan Sayyidatina Aisyah masih menunggu-nunggu wahyu untuk membersihkan diri dia. Kerana dia tahu Allah Ta'ala akan bantu dia, akan tolong dia. Ya. Seterusnya baginda mengucap sesuatu setelah duduk di hadapan, berdekatan dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Baginda duduk hampir dengan Sayyidatina Aisyah. Kemudian dia mengucapkan sesuatu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, telah sampai ke pengetahuanku cerita begini dan begini." Sebelum tu Nabi tak pernah cakap apa-apa dengan Sayyidatina Aisyah. Dah sebulan berlalu peristiwa fitnah ni, baru Nabi jumpa Sayyidatina Aisyah dan bercakap kepada Sayyidatina Aisyah bahawasanya berita tu sampai kepada pengetahuan tu. Cerita pasal engkau begitu, begini, begitu, begini. Sekiranya engkau bersih, tidak bersalah, maka Allah akan membersihkan engkau. Kalau kau tak bersalah, Allah akan turunkan wahyu. Allah akan bersihkan kau daripada fitnah ni. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya engkau bersalah, sekiranya engkau melakukan dosa, beristighfarlah kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Ya. Beliau menyambung lagi ceritanya dengan katanya, setelah mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai bercakap. Maknanya Nabi ni masih tidak yakin lagi Sayyidatina Aisyah ni betul-betul bersih daripada melakukan perbuatan terkutuk tersebut. Nabi tak boleh nak bagi jawapan. Dan Nabi tunggu juga daripada Allah. Tapi kata Nabi, kalau betul kau buat perbuatan yang dituduh tu, maka hendaklah kau bertaubat kepada Allah. Maksudnya cerita-cerita tu hampir mempengaruhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir mempengaruhi Nabi. Cerita-cerita fitnah tadi tu. Ya, sebab apa? Benda ni tuan-tuan, dalam ilmu psikologi ni tuan-tuan, kalau benda yang tak betul itu pun diulang-ulang sehingga banyak kali, ya, boleh menyebabkan kita jadi percaya. Kata dalam ilmu psikologi, kalau perkara itu diulang-ulang lebih daripada 200 kali atau kurang daripada itu, yang sentiasa diulang-ulang hari-hari, berita ataupun sesuatu itu diulang kepada kita, walaupun benda tu dusta, tak betul, boleh jadi kita percaya. Ini dalam ilmu psikologi. Sebab itu dalam zaman kita hari ni, kadang-kadang benda tu tak betul, tapi oleh sebab diulang-ulang hari-hari benda fitnah ni, sampai kita percaya. Ya, itu dalam ilmu psikologi. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aisyah menyambung lagi, setelah mana Rasulullah SAW habis cakap, kata Sayyidatina Aisyah, air mataku mengalir dan aku tidak terasa sedikit pun. Aku meminta ayahku, ayah tolong jawabkan bagi pihakku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaku menjawab, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah, aku tidak tahu apa yang nak aku katakan. Kemudian aku menjawab, demi Allah, aku mengetahui bahawa anda sekalian ini telah mendengar berita palsu ini, fitnah ini semua. Kemudian termakan dalam hati, seterusnya mempercayai cerita ini. Sekiranya aku katakan kepada kamu sekalian bahawa aku ini memang bersih, dan Allah mengetahui bahawa aku bersih,
anda sekalian tidak akan percaya kepada aku. Sebab berita tadi tu sudah termakan, sudah dipercayai, dah dipengaruhi, dah berjaya mempengaruhi masyarakat Madinah ketika itu. Termasuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya aku mengaku di hadapan kalian dan Allah mengetahui yang aku memang tidak bersalah, tetap kamu akan percaya. Sesungguhnya demi Allah, aku tidak ada sesuatu untuk sekalian dan diriku selain daripada menyebut sebagaimana bapa Yusuf menyebut, fasabrun jamil. Maka kesabaran itu lebih baik. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan Allah sahajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Jadi jalan keluar daripada fitnah itu tak lain tak bukan ialah sabar. Fasabrun jamil. Nak nafikan tak boleh. Nafi pun mungkin orang tak percaya. Sebab berita yang disampaikan tu dipercayai oleh orang-orang Madinah ketika itu. Macam kita hari ini, kalau berita itu sudah dipercayai, fitnah itu sudah dipercayai orang, kita yang kena fitnah ni nak nafikan fitnah itu satu perkara yang sukar. Sehinggalah kita boleh membuktikan yang kita betul dan fitnah itu fitnah. Tapi bukan mudah. Bukan satu perkara yang mudah kita nak buktikan. Hari ini orang pergi bawa mahkamah lah kan. Kalau dia fitnah bawa mahkamah. Kalau orang tu nyata fitnah, kita boleh saman dia. Kita boleh saman dia. Ni zaman kita ni zaman saman menyaman. Kalau betul yang dia bagi tahu tu, itu tak boleh saman lah. Tapi kalau yang dia sampaikan itu fitnah, itu saman. Dalam Islam dia ada dua. Satu fitnah, satu lagi cela. Cela tu benda yang berdosa juga. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang mencela, yang mengumpat dan yang mencela. Mengumpat pun dosa besar, mencela pun dosa besar. Menghina orang. Walaupun yang dihina tu betul. Walaupun yang diumpat tu betul, tetapi tetap berdosa. Kerana apa? Menjatuhkan maruah orang lain. Di dalam Islam kita tak boleh sesuka hati untuk mencela. Ya, jadi kalau betul dia tu salah, buat sesuatu yang boleh merosakkan Islam dan sebagainya, merosakkan diri dan masyarakat, maka kita kena gunakan saluran yang betul. Sambungnya lagi, kemudian aku berubah dan merebahkan diri di atas tempat tidurku. Dipendekkan cerita. Setelah itu, kata Sayyidatina Aisyah, Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan wahyu bagi membersihkan diri dan fitnah diri Sayyidatina Aisyah daripada fitnah, ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wahyu itu diturunkan, wahyu itu tak turun pada Sayyidatina Aisyah, wahyu itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidatina Aisyah, ketika wahyu itu turun ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi seperti demam, ditimpa satu penyakit demam. Kerana apa? Berat sungguh wahyu yang diterima. Sehingga ternampak peluh berderai mengalir bagaikan biji permata di hari sejuk lantaran beratnya kata-kata yang turun ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bila peluh itu beransur hilang daripada badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul kelihatan senyum dan kata-kata mula keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terimalah wahai Aisyah berita baik, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala telah membersihkan engkau. Nabi bau, Nabi senyum. Kalau tidak, Nabi tak senyum. Nabi pun susah hati juga dengan fitnah yang ditaburkan oleh golongan munafik itu. Maka kata ibu Rasulullah, mak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Aisyah, isteri kepada Abu Bakar Siddiq, dia kata kepada Sayyidatina Aisyah, ayuh bangun ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berterima kasihlah kamu kepadanya. Dia suruh Sayyidatina Aisyah ni pergi jumpa Nabi, ucap terima kasih. Kata Sayyidatina Aisyah, tidak, demi Allah aku tidak akan bangun kepadanya dan aku tidak akan memuji selain daripada Allah, kerana dialah yang telah menurunkan kenyataan kesucianku. Kata Sayyidatina Aisyah, oh aku tak nak pergi cakap terima kasih kat Nabi, tapi aku nak cakap terima kasih ke Allah.
Aku nak puji Allah sebab Allah yang bersihkan aku daripada fitnah tersebut. Jadi tuan-tuan boleh rujuk dalam Al-Quran, surah An-Nur ayat 11 hingga 20. Allah turunkan khusus ayat 11 hingga 20 surah An-Nur ni untuk bersihkan diri Sayyidatina Aisyah daripada fitnah. Ya? Dan termasuk juga kalau kita nak baca sikit daripada ayat ni, ya, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum lah tasabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Orang Islam munafik. Orang munafik ni pada kalangan orang Islam, ya, janganlah kamu kira bahawa berita bohong itu buruk bagi kamu. Tiap-tiap seseorang daripada mereka mendapat balasan dosa yang dikerjakan. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyebaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Yang panjanglah ayat ni cerita pasal perkara tersebut. Pada ayat yang ke-22, Allah kata, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah, ya, orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahawa mereka tidak memberi bantuan kepada kaum kerabat, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahawa Allah mengampunimu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi Mastaq ni yang sebarkan fitnah ni adalah khadam kepada Sayyidatina Aisyah dan orang yang sentiasa dibantu oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi Allah perintahkan pada Abu Bakar supaya memberi kemaafan. Maafkan dia dan terus bagi bantuan. Ya, walaupun sebenarnya Mastaq ni ikutkan salah lah, dia yang sebarkan fitnah tu. Tapi sebenarnya dia pun terpedaya dengan fitnah tersebut, lalu dia menyebarkan fitnah itu. Sebenarnya dia tak bersalah. Yang jadi punca kepada penyebaran fitnah itu ialah orang-orang munafik, iaitu yang dikepalai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat ni dulu dan kita akan sambung nanti pada kuliah akan datang. Nak cerita pasal beberapa lagi ibrah yang kita boleh ambil daripada peristiwa ifki ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين والمؤمنات إن الله غفور رحيم.